Okey, 11-12 minit pagi kita nak ke ATM dah ni. Nak kejar masa. Kejar masa hari ni Jumaat. Kalau lewat di ATM banyak ni. Ni penuh. Ada 2 beg ni, 2 karung ni. Tak tahu berapa puluh ni, saya tak kira tadi. Ada barang kecil-kecil. Apa tu? Kalau lewat kita di Jumaat di Lokop, kalau sempat di ILP lah. Okey. Oh, 30. Turun dah tadi. Suhu 31 darjah dah. Ni makin banyak dah. Sebelah bukit ni, sebelah laut masih langit biru lagi. Awan mendung. Jadi geduk je pagi ni, taklah panas sangat. Okey. Janganlah buat jam lagi. Cepat. Okey, kita dah masuk UiTM. Kita pergi ke tadi ke Dengrahan, ni ke Taska UiTM. Hari-hari macam ada barang sini. Tuan dia dah ambil tu. Okey, kita ke Menara Wibawa dulu, hantar tu surat dekat bahagian pentadbiran. Lepas tu kita ke Pustaka, lepas tu HA, lepas tu ke Pasar Logistik. Tu keluar lah di solat Jumaat pula. Di UiTM kita terus keluar pergi ke apa tu ILP dah. Sekarang 12.04 minit. Tadi yang call di apa tu Jalan Terowong kat Lokop ni tak ngangkat dia. WhatsApp pun tak dapat. Jadi kita suruh dia self collect lah. Dia pun call pun apa tu tak no connection apa. Tak lah, self collect lah. Return tu 200 lebih je. Oi, makin redup lah ni. Makin redup. Lane departure. Habis UiTM tadi. UiTM tadi lebih kurang dalam 35 parcel. Apa? Mantap. Okey, siap. Solat Jumaat kita terus keluar. Dia hantar ni ada satu surat di ARP. Lepas tu nak pergi Mardi. Tu Sekolah Indonesia W24 tak ada. Dia cancel. Dia kata anak dia salah order. Dia main tekan-tekan. Yelah, boleh lah. Itu je lah. Tadi tak ada kereta. Tadi kereta jam sini. Penuh kereta. Kita pergi Madi dulu. Nak keluar tadi penuh kita rumah. Pergi hantar baru tu. Wah, percaya hilang clear. Hujan renyai. Nak pergi Madi dulu. Nanti pergi rumah. Ada cikgu Haji ni Usmadi nak bagi oblong. Pergi Madi juga.
Okey, selesai IKM apa tu, Melak Warrior. Kita nak ke Tamus Panggar. Hujan panas pula. Ayo, hujan panas pula. Ni bahaya ni, hujan panas pula ni. Kena apa tu, kena tutup kepala ni. Hujan panas pula. Boleh demam ni. Tamus Panggar. Satu, dua, tiga, empat. Aduh, UiTM ada dua terjatuh tadi sebab tahu tiga tahu jalan tadi. Kalau apa, bungkus terbalik tadi, paku dia terbalik, jatuh, tertinggal dua. Aduh, tak apalah, nanti balik singgah pula. Ya. Kita masuk pergi Tamus Panggar dulu. Lorong 1B tak ada. Oh, saya tak ada COD sini. COD ada 3 lagi. 3 tolak satu tu. Oh, ada kereta masuk pula. Satu tu apa tu, dia cancel, dia kata tak order. Yang di TLDM dia tak order. Apalah. Ada lagi lah, kampung lindungan dengan apa satu lagi tu, kampung lindungan dengan mana satu ni, ingat lah. Tengok jap. Perlindungan dengan Jabatan Laut. Tadi dia ada call. Tak apalah, nanti kita petang nanti tinggal. Kita pergi roll 1B. Okey, 15. Okey. Hujan ni sebab mata pun apa tu, berpeluh. Nak scan tengok sikit wayah. Nak tak perlu. Okey, kita pergi lorong 3B tu. 3B. Okey, Afendi. Siapa ni Afendi? Okey. Afendi. Okey. Okey. Tu kelapa. Ya. Buat apa? Belajar mau kenduri. Oh. Okey. Okey, kita pergi rumah 2C pula. Oi, mana aku nak pusing ni? Cari tempat luar nak pusing. Nak U-turn ni. Payah. Kena buat apa tu, 3 penjuru. Ini salah satu apa tu ujian kalau ambil apa? Lesen kereta. 3 penjuru. Masalahnya taman-taman ni sempit. Kalau kita duduk belajar tu 3 penjuru dia luas. Ini ada berapa kali pusing ni, sangkut. Cari kalau kereta kancil boleh lah, tapi masalahnya bila beli kereta panjang, masa lesen kereta kancil. Okay. Mana umur 16 ni?
Nombor 2 SIM. Nombor 17 sebelah. Oh, 16. Oh, menghadap. Menghadap 16. Oops. Mundur sikit. Oh, tu sana. Aku nak campak dia ni. Oh, panas. Hujan panas. Hujan panas. Resolusi. Okey. Biar. Beres dapat Sepanggan, boleh kita pergi ke Sepanggan Chemical pula. Nak ke Sabah Port ke Sepanggan Chemical. Panas.